Bukti dia, kan hadis Nabi kata, siapa baca surah Kahfi, dia akan selamat fitnah Dajjal. Betul? Hadis Nabi Aukamakal. Betul? Cuba tengok hadis Nabi kata apa lagi. Siapa nak selamat fitnah Dajjal, baca 10 ayat surah Kahfi. 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Betul tak? So 10 ayat awal, cuba tengok last sekali ayat ke-10. Apa dia kata? Rabbana atina min ladunka rahmatan wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, bagi aku dari sisimu rahmat. Maka kita kena undang rahmat Allah mai ke kita. Baik, nak undang rahmat, dalam Quran ada perkataan dia, nama dia yarjuna rahmatallah. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lepas tu sama yang tu yang nak dengar ayat keempat tu apa dia? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim. Allah abang, awak tak pi tengok ke? Allah kata, apakah kamu tak pi tengok tempat-tempat yang Allah musnah tinggal kesan, supaya kita belajar sesuatu benda yang kita tak boleh nampak kat tempat kita. Ayat ni dan ayat-ayat yang selagu dengan dia, saya nak bagi tahu tuan-tuan, benda betul sungguh. Benda betul sungguh. Apa dia? Kita kalau selagi kita tak keluar daripada negara kita, pi tengok benda dekat luar, kita akan rasa negara kita, kampung kita, sungai rusa, kita rasa ceroi. Saya Allah bagi rezeki, saya boleh keluar banyak. Pi sana, pi Brunei, pi Singapura, pi Moskow, Russia, pi UK, pi Ireland, pi mana lagi? Pi Mesir, pi Jaipur, India, Kashmir, saya pi tu apa nama, Mekah, Madinah. Kita pi sana, saya pi New Zealand, pi Australia. Allah bagi rezeki. Saya kata kat semua orang ni, saya habaq kat tuan-tuan, ni habaq dalam RTM pun saya habaq. Apa dia? Saya syukur saya orang Malaysia. Tuan-tuan tak boleh dapat suasana macam negara kita. Sayang yang duk bergaduh ni, yang duk tengok, yang duk habaq kat semua orang ni, negara kawan ni bagus, negara kawan ni bagus, negara kawan ni elok, hak ni elok. Hak ni orang yang tak pernah keluar daripada negara. Siapa yang keluar, dia akan tengok secara luas plan bumi. Kan Allah bagi kita, Allah lahirkan ulama. Tuan-tuan kena ingat, yang lukis peta tu ulama. Ulama yang lukis peta bumi tu, hak ni ada apa, hak ni ada apa, hak ni ada apa. Supaya apa? Supaya kita tengok besar lagu tu. Aku nak pergi mana ni? Pasal apa yang nak kecil hati? Pasal apa yang nak rasa lemah? Pasal apa yang nak rasa tak berguna? Sebab apa? Kita duduk di Malaysia baru satu negara daripada 199 buah negara yang ada di dunia. Kalau di Malaysia tuan-tuan nak buat bisnes tak jadi, pergi Indonesia, pergi Thailand, pergi Kemboja, pergi Brunei, pergi Singapura, pergi Jepun, pergi Filipina. Banyak lagi negara, 198 negara lagi duk ada. Hak kita duk buang masa datang sini buat apa? Kita kena tengok jauh lagu tu. Sebab sebelum Nabi nak dapat benda yang lain, Allah Isra' dan Mi'raj kan Nabi nak tunjuk, kata, hang ni kecil je. Yang duk lawan Tuhan ni, kita ni kecil je, halui. Nak banding dengan bukit dah kalah. Nak banding dengan langit dah kalah. Nak banding dengan awan dah kalah. Nak banding dengan apa? Planet lagi kalah. Nak banding dengan 7 petala langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bina 7 lapis langit atas kamu. Nak lawan 7 kita, tuan-tuan tak usah pergi jauh. Ambil tu hak yang pusing lagu macam gasing tu, Bima Sakti kan orang panggil, betul? Bima Sakti yang pusing macam gasing tu kan. Kita duduk, kalau tengok buku sains dia kata, kita tengok hak hujung tu kita. Bima Sakti tu dia pusing macam gasing, dia ada lengkuai hujung, tuik keluar lagu tu. Hak hujung tu satu tu bumi. Bukan. Sistem suria matahari yang ada 8 planet tu, hak tu hujung tu. Habis kalau Nabi naik Isra' Mi'raj pergi sampai Sidratil Muntaha, dia tengok kita ni besar mana? Tak nampak lah. Halui ya kita ni. Titik pun besar lagi bah. Sebab tu Allah bagi benda yang paling kecil dalam Al-Quran adalah zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu.
yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa buat besar zarah tak boleh nak nampak, hang buat baik besar yang tak nampak tu pun dapat pahala. Betul. Tuan-tuan buka kitab-kitab. Kalau di Pulau Pinang, antara yang ajak kitab tu nama dia Ustaz Jalal. Tuan-tuan tengok dia Kubang Boya, Kubang Boya punya ustaz. Tuan-tuan tengok, dia ajak satu kitab amalan yang comel kecil, tapi Allah kata aku ampun dosa yang lalu dengan yang kemudian. Hadis-hadis semuanya ada dalil-dalil dalam tu. Buku terbitan Telaga Biru. Kok lah orang nak kata terbitan tak kenal ke apa kan. Telaga Biru cetak kitab tu. Apa dia? Contoh dia. Ni yang orang duk kata kat kita lepas sembahyang apa duk selawat salam bidah Nabi tak pernah buat. Oi, ada dalil dalam tu. Buku tu. Apa dia? Siapa orang Islam bersalaman dengan saudara dia kemudian mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, belum sempat dia putuskan pisah salam tadi tu, Allah ampun dosa dia yang lalu dan yang kemudian. Tu dia. Tu ada. Saya tengok kitab dia tu, saya buka, saya baca, dengar pula dia duk cerita kat kita pasal dalil tu, tengok pula hadis tu. Oh betul hadis ni ada. Sahabat nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Kashmir dia terbahagi 3 bukan 2. Selalu kita tahu India Pakistan. Tak, sebenarnya dia ada satu lagi, China. Kashmir dia terbahagi 3. Satu India, satu Pakistan, satu lagi China. Kalau yang belah China punya, yang tuan-tuan nak tengok mana dia Kashmir yang belah China yang lawa tu, dalam cerita Three Idiots yang last kali tu, mereka pergi cari dia ni tang jumpa dekat satu tempat macam padang pasir tapi cantik tu. Budak dia cakap Urdu tapi mata sepek lagu tu. Yang tu Kashmir belah China. Nama dia Lada. Saya tak sempat sampai situ. Saya Kashmir saja. Tempat dia tuan-tuan, nak tengok dengan tempat kita. Lawa tuan-tuan. Cantik. Tapi setiap tiang elektrik tuan-tuan tu kan 500 betul? 500 meter satu tiang, 500 meter satu tiang, betul kan? Tiang elektrik kita tu kan ada kan? Setiap tiang elektrik tu ukuran dia di sana, tentera pegang senapang. Penuh sepanjang jalan. Jumlah tentera di Malaysia berapa kita tak tahu, tapi jumlah tentera di Kashmir saja yang jaga dia 1 juta. Tentera saja. Kita baru nak selfie gambar kita dekat sana, tu dia ada sniper kat atas belakang, kita boleh nampak. Dia talar kat aku ke talar kat siapa? Walaupun negara cantik, kita rasa tak selesa. Malaysia juga seronok. Oleh itu saya nak mula dia dengan macam ni. Bila saya dah cerita Mesir, saya dah cerita India, saya tak cerita Jaipur lagi dekat tuan-tuan. Jaipur, Allahu Akbar, ya tak apalah tuan-tuan, mengkelan cerita. Sungguh. Tuan-tuan tahu New Delhi, betul? Tuan-tuan tak biasa pergi Old Delhi. Alamak. Kalau letak tuan-tuan sehari, silap-silap cirit-birit lah. Bukan kita nak hina India, bedak nak cerita tempat tu, kawasan tu. Ya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu. Tempat wuduk dia, masjid dia, kita tengok macam Allah, mengkelan. Tuan-tuan tengok saya dengan semangat yang kita bawa tadi, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa dalam kita nak hidup di dunia, di bumi Malaysia yang belum tentu kita dapat keluar hanya dengar cerita daripada orang, nak bagi hidup kita rasa nikmat hijrah tadi tu, tuan-tuan kena faham satu benda. Apa dia? Hidup yang paling penting sekali adalah menuntut rahmat Allah. Sebab tengok saya dulu elok-elok, saya ingat kita perbincangan duk cerita pasal Mesir saja dah masuk Isyak. Baru bincang sikit saya. Sekarang tuan-tuan duduk dengan saya dah 45 minit, tuan-tuan tahu. Lagi 15 minit cukup sejam kita nak balik dah. Dengan perbincangan limit macam ni, saya tak berhajat nak cerita tuan-tuan macam mana rahmat boleh jadi nombor 1, macam mana yang ni nombor. Tak. Saya bagi poin penting-penting sahaja.
Tuan-tuan percaya sahaja dengan ilmu yang saya sampaikan, ambil daripada ulama-ulama, insya-Allah kita tinggal nak amal sahaja. Sebab saya tolong baca dan saring bagi dekat tuan-tuan. Apa dia? Kalaulah yang nak kita pulun banyak tu adalah pahala semata-mata, bukan rahmat. Hari ni kempen saya untuk Sungai Rusa dan RTM, saya kata apa? Jom kita pergi pindah duduk dekat Mekah. Tuan-tuan simpan duit 2 tahun ya, lepas tu kita pindah pergi duduk Mekah. Pasal apa? Sana sekali semayang 100,000 pahala. Hak tuan-tuan duk buat sujud, duk pergi sampai tunggin terbalik tahun sini, buat apa? Dapat 1 ya. Jom kita pergi pindah Mekah. Tu satu. Yang kedua, kalau betul pahala yang paling important selain daripada rahmat, yarhamkallah, yarhamkallah. Kalau kali ketiga, Allahu Akbar. Contohlah. Lawak haji dah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi contoh pertama, saya kena ajak tuan-tuan pergi Mekah. Contoh kedua, lagi tak betul. Apa dia? Kalau betul hadis Nabi, siapa yang semayang Mekah dapat 100,000 pahala, dan kita kena pulun pahala, dan orang yang pandai hadis lebih awal daripada kita adalah para sahabat, yang jahat sahabat lah. Sebab apa? Maqam, makna kubur, maqam, para sahabat Nabi yang ramai itu, yang ada di bumi Mekah dan Madinah dan Hijaz, 5,000 orang ya. Yang baki lagi puluhan ribu, semua di luar daripada Mekah. Pasal apa mereka tahu hadis sekali semayang kat Mekah 100,000, mereka keluar pergi sampai ke China macam Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai ke Jepun, sampai ke Korea, sampai nu ke Australia apa semua atas-atas lagi. Pasal apa pergi sampai situ? Dah. Kita agak, saya cerita kat tuan-tuan dengan elok-elok, pahala adalah mata wang yang kita kena menabung untuk bekalan kita di akhirat esok, pasal ada proses jual beli di sana. Bila mana tuan-tuan dan saya, mulut kita tak ada insurans. Tak tahulah kalau ada yang dekat sini cover insurans mulut. Mulut kita tak ada insurans. Maaf saya ambil poin-poin mudah saja nah. Ingat tahu, malam ni kita cerita nak hijrah supaya keluar daripada masjid ni sekurang-kurangnya. Kita akan berazam untuk nak berubah, sebab berbaki beberapa hari saja lagi di waktu Zul Hijjah ni. Nak rancang, kena rancang. Sebab tu saya cerita hari ni. Sebab tu bila Ibrahim bagi tahu, saya kata no problem, jalan. Penting. Mulut tuan-tuan dengan mulut saya, kita tak ada insurans. Tambah pula jenis mulut nasi kandang. Kuah taruh atas beradik-beradik ni punya mulut. Sekali dia bara, faham? Dia boleh rawit sampai 7 keturunan. Bila kita mengatakan ke orang, tuan-tuan jangan buat benda tu bukan berdosa. Tak ada dalil yang mengatakan kalau kita mengatakan ke orang ada benda yang jadi pahala. Dalam grup WhatsApp berapa banyak kita mengata orang. Hak tu semua dosa. Tuan-tuan jangan rasa apa istilah dia, normalisasi dosa. Tu bahasa buku tau. Normalisasi dosa. Ni bukan nama anak, jangan silap. Normalisasi dosa. Dosa rasa biasa. Kita mengata orang, mengumpat orang. Lagi lama tuan-tuan duduk dalam WhatsApp, lagi lama tuan-tuan duduk dalam Facebook, lagi lama tuan-tuan duduk dalam Instagram. Ni kakak-kakak yang mana duduk tengok gambar-gambar orang perempuan lain lawa, orang perempuan lain lawa, duduk hina diri sendiri, duduk merungut tak pasal-pasal, duduk tak mau buat kerja dengan suami apa, duduk jadi orang kata apa, rasa rendah diri, rasa pasal apa duduk buat benda lagu tu. Allah abang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku buat apa semua comel elok dah. Aku yang pandai cipta, bukan orang lain. Orang lain pembohong semata-mata. Hak tu semua kita rasa Allah buat kita loi, faham tak? Kita rasa Allah buat kita ada something wrong lah. Patut muka aku mau kena hidung lagu ni baru jadi. Kita rasa Allah buat kita something wrong. Tak kena lah. Tu saya kata tu, mulut kita, tangan kita tak, dekat akhirat esok nak kena bayar. Ni Tuhan, Denny ni bagus duk kata kat aku tau. Aku nak balik dia ni.
Allah panggil duduk dua orang. Kan ada dalam hadis, kan ada dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, silap ayat tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa dia? Dan tangan dia jadi saksi, kaki dia jadi saksi, mulut dia jadi saksi, mata dia jadi saksi, mulut dia kena tutup, tak boleh bercakap. Apa makna dia? Apa makna dia? Makna dia, maknanya mulut kita tak boleh cakap bohong lagu tu, betul tak? Saya nak abang satu lagi tambah kepada benda yang selama ni ulama' dia cakap, sebab zaman baru kita nak tambah lagi kat situ. Apa dia? Maknanya yang ni bercakap lagi kuat daripada yang ni bercakap. Mak Saleh kata action speaks louder than word. Maaf nah. Kita panggil isteri, ya mai Ustaz, hentak kaki tu lagi pedih daripada mulut kata tak mau. Kita suami, kita bapa buat tindakan yang tidak sewajarnya dalam keluarga, tak perlu saya huraikan di sini sebab banyak lapisan masyarakat. Jadi kita buat, kita sebenarnya ayah kita tahu, kita lelaki, kita gentleman, kita tahu apa maksud yang saya cakap. Kita buat tindakan yang tak sewajarnya dengan tindak tanduk kita, itu lagi kuat daripada kita kata jangan. Sebab apa? Tangan, mulut, tangan, mata, kaki, pergerakan menjadi bahan sebagai hujah depan Allah esok jadi kuat. Maknanya body language Allah guna pakai ke akhirat. Mulut tak nak mau ya. Kita tak perelok kita punya akhlak. Kita tak menjadikan itu subjek utama untuk kita nak berhijrah. Dah. Subjek akhlak mana kita mengaji. Nak bagi body language kita, mak kita panggil. Kan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ajak kita. Bila Nabi orang panggil, ya Rasulullah, labbaik. Ni, pusing mu ni, labbaik. Ya Rasulullah, labbaik. Tak bercakap Nabi dengan seseorang, melainkan semua badan dia, postur badan dia, dia menghadap satu orang. Labbaik, maksudnya, ya. Ni kita, mak kita panggil, abang. Panggil anak lelaki kan, sulung, mak kita panggil, abang, ya, amboi. Tak kena. Okey, benda ni semua ada jual beli dia. Ke akhirat esok nak kena. Apa nak pakai? Pahala. Tu yang duk suruh pulun. Tapi hari ni orang suruh kita pulun, kita tertinggal benda paling important, nama dia rahmat. Bukti dia kan hadis Nabi kata, siapa baca surah Kahfi, dia akan selamat fitnah Dajjal. Betul? Hadis Nabi Aukamakal. Betul? Cuba tengok hadis Nabi kata apa lagi. Siapa nak selamat fitnah Dajjal, baca 10 ayat surah Kahfi. 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Betul tak? So 10 ayat awal, cuba tengok last kali ayat ke-10. Apa dia kata? Rabbana atina min ladunka rahmatan wahai lana min amrina rasyada. Semua hafal bagus. Apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Allah bagi aku dari sisimu rahmat. Maka kita kena undang rahmat Allah mai ke kita. Baik, nak undang rahmat dalam Quran ada perkataan dia, nama dia yarjuna rahmatallah. Orang yang nak rahmat Allah. Betul tak? Kita kata, ya Allah bagi di sisi kamu rahmat itu kepada aku. Allah habaq dalam Quran juga daripada ayat tadi, Allah habaq dalam ayat yang lain. Ada golongan yang yarjuna rahmatallah. Mereka ini nak rahmat Allah. Siapa? Banyak kategori. Ini saya habaq siap-siap nah. Habaq siap-siap ni kat sini. Kalau siapa nak tengok balik rakaman-rakaman yang ada. Apa dia? Banyak kategori orang yang menuntut rahmat dalam Quran. Ayat yarjuna rahmatallah, banyak kategori dia. Bagi tahu kat semua orang siapa dia kategori. Malam ni saya baca satu ayat, ada 3 golongan. Tak mau cerita tiga-tiga, cerita yang nombor 2 sahaja pasal dengan tajuk. Apa dia? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Hijrah tajuk ni malam ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah.
Tu dia. Ada 3 golongan, depa ni menuntut rahmat Allah. 3 manusia ni dia nak rahmat Allah. Orang pertama beriman. Yang ni bukan level saya. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan baca kitab Baqaratul Amani. Tuan-tuan baca kitab Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan baca kitab Tauhid. Tuan-tuan baca kitab berkaitan akidah. Tuan-tuan akan dapat yang pertama, orang beriman. Saya orang muda, payah nak cerita iman. Kabur saya tak pandai. Iman saya senipis kulit bawang. Banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi tak mau syarah yang tu, tak pandai. Yang kedua, orang yang beriman pertama. Siapa yang beriman, dia kuatkan iman dia dalam ni yang ada, dia orang yang nak rahmat Allah. Carry on. Hang esok boleh masuk syurga. Yang kedua, orang yang berhijrah. Tajuk hari ni ya. Bila kata orang yang berhijrah, walaupun mukaddimah saya kata Allah bagi tahu kat kita pasal apa kita tak keluar pergi tengok, tapi itu bukan makna hijrah yang betul untuk zaman sekarang. Sebab Nabi bagi tahu, tuan-tuan buka kitab hadis Matan Arba'in Imam An-Nawawi, Nabi bagi tahu dah apa dia? Hijrah yang ada daripada satu tempat ke satu tempat, hijrah ni dah tak jadi dah selepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Settle. Hijrah yang ada sekarang ialah ubah perangai jadi elok. Nabi beritahu. Kena tak tajuk kita malam ni? Kena. So tuan-tuan nak dapat rahmat, kita kena ubah perangai dan sikap kita. Sebab perangai dan sikap inilah yang akan menentukan Sungai Rusa duduk di peringkat mana. Orang nak hina, maaf lah saya sebut, orang nak mengata, contoh untuk orang mengata budak tahfiz, dia tak perlu ke semua budak tahfiz buat perangai tak ketahuan hala. Cukup hanya seorang buat perangai tak ketahuan hala, semua orang akan mengata kat budak tahfiz. Ustaz yang duduk dalam televisyen, tak payah semua lingkup, cukup hanya beberapa orang saja yang buat perangai, habis semua ustaz yang ada dalam televisyen dia pukul rata, kata ustaz ni tak boleh pakai. Betul tak betul? Sama juga macam orang Sungai Rusa. Hak yang duk minum ketum ke, hak duk ponting sekolah ke, hak duk buat perangai tak ketahuan ke, hak yang duk buat benda tak kena dengan orang tua ke, yang orang tua atau dewasa yang ada perangai yang ada sedikit tidak selesa di kalangan masyarakat ke, tak perlu semua. Segelintir je orang akan kata, hang duk mana? Sungai Rusa. Allah, Sungai Rusa. Orang akan kata macam tu. Wahai semua orang Sungai Rusa lagu tu ke? Tak, segelintir sahaja. Jom malam ni kita sepakat perelok buang diri kita. Macam mana cara kita nak buat lagu tu? Mari kita bincang. Tapi bagi saya sebut dulu yang ketiga. Yang ketiga, yang ni sebenarnya tampung yang ni. Tengok, orang yang beriman, dia ada syarah dia. Tapi saya dah abang, saya tak pandai. Tapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak, bagi tuan-tuan ingatkan iman ni lain pula. Kategori pertama orang yang nak rahmat, iman. Nak tengok dia beriman ke tak, dia ada gambaran. Sebab iman sini nak gambar dia. Nombor 2 tadi, orang yang sudi berubah. Bila dia berubah, makna dia ada iman. Nak tahu dia ni berubah tak berubah, dia ada feeder dia yang ketiga ni. Bukan takror saja, ada feeder. Hak yang ketiga ni, feeder kepada dua-dua ni, apa dia? Jahadu fi sabilillah, sungguh-sungguh bila buat sesuatu. Ni tak ada ni dalam masyarakat hari ni. Dia kata alang-alang menyelup perkasam tu tak ada. Dia kita panggil melepaskan batuk di tangga. Hak tu ada. Buat bila orang bagi duit kat kita. Buat bila panggil orang mai ceramah hak menadan, majlis agama mai buat kat tempat kita, bukan pakai duit kita pun. Nampak? Perangai macam ni tak senonoh. Tak elok. Bila sekolah, esok boleh kerja hak menadan pun boleh makan juga. Tahun 2018 kalau perangai macam ni tak sesuai. Sebab katalah zaman dulu dunia ada sempadan, kita tak tahu apa jadi dekat negara luar. Mai saya abang tuan-tuan sikit saja sebagai bekal. Tuan-tuan tahu tak, ada negara di luar sana dia merdeka sebelum daripada kita, tapi lah ni depa tak boleh maju langsung macam negara kita. Dia merdeka awal daripada kita. Maaf tuan-tuan tengok kan ucapan-ucapan merdeka, tuan-tuan dengar kan ceramah-ceramah yang ustaz-ustaz bagi merdeka. Betul tak betul? Apa benda orang kata merdeka ini titik permulaan kepada kejayaan, kepada perkembangan Islam? Saya kata betul.
Tapi ada benda yang kita kena jaga, sebab ada negara yang merdeka lebih awal daripada kita, tapi sekarang dia lingkup. Contoh, maaf kalau saya sebut, ini saya kata tadi, saya menyatakan fakta, bukan hina, bukan mengata, tak, macam Jaipur, macam saya cerita tadi, bukan saya nak hina, tak, bagi tahu. Apa dia? Contoh dia, Kemboja. Kemboja merdeka daripada kita 1953. Kita merdeka 1957. 4 tahun awal daripada kita. Maafkan saya, tengok saya elok-elok. Ada apa-apa teknologi yang Malaysia pergi belajar daripada Kemboja? Tak ada. Malaysia hantar bantuan kat Kemboja, ada tak? Ada. Dia 4 tahun merdeka daripada kita. Ini bukan nak hina Kemboja, tak. Kita sayang saudara kita di sana. Tapi tengok orang ratah macam mana. Sebab apa? Tadi perangai, sifat, benda yang kita kena perbetul. Orang panggil apa? Crucial cases, benda kritikal. Kenapa betul lah ni? Dia tak boleh kata esok, tak boleh kata lusa, tak boleh. Dia lah ni kena ubah sikit-sikit. Anak-anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Baik, disebabkan itu, jom kita ambil beberapa cara yang kita boleh ubah. Makna ubah ni bukan kata kita tak betul, tak, perelok, bahasa orang tua kata perelok. Kalau bahasa Mak Saleh, improvise, percantik dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkah yang pertama, apa yang disediakan dalam agama untuk kita nak ubah keadaan kita, nombor 1 ni, tengok ni, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, karangan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ni siapa tuan-tuan? Dia ni level dia, kalau tak silap saya, maaf kalau saya silap, if I'm not mistaken, dia Tok Nyang kepada tu artis yang tuan-tuan kenal, nama dia Ultimate keturunan Al-Haddad. Dan tuan baca silsilah dia. Maksudnya itu lagu dia, lagu yang ada agama. Ini Tok Nyang dia lah ni. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dia karang kitab ni, dia bubuh antara benda mula sekali. Apa dia? Dia bersangkut dengan cerita kita hak awal. Syukur tuan-tuan. Hari-hari kena belajar syukur. Sebab tu lepas semayang dia suruh zikir Alhamdulillah 33. 5 kali semayang, kurang-kurang 160 kali sebut Alhamdulillah sehari. Hari ni orang tak suka bersyukur. Maaf aja nah. Jarang nak ada isteri. Sebab ni sabit hadis, saya sebut je lah. Jarang nak dapat isteri yang syukur dengan apa yang suami dia ada. Jarang nak dapat keluarga yang syukur macam mana keluarga dia ada. Jarang nak dapat anak-anak yang syukur macam mana mak bapak dia ada. Susah. Maaf saya ni teka-teka ke kata susah sangat syukur. Allah habarkan dalam Quran ayat dia, apa dia? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sebenarnya umat aku yang syukur. Tu dia. Bukan saya. Allah habar dah. Sebab tu saya bagi kita tuan-tuan, jom jangan jadi yang tu. Kita kena keluar jadi hamba Allah yang banyak syukur. Jom. Ustaz, dalam ni ramai ni Ustaz. Dah. Kalau ikut formula kita, yang ada dalam masjid kita hari ni 1/7 sahaja daripada penduduk Sungai Rusa sebenarnya. Kita tak perlu semua. Hak banyak ni cukup untuk nak bantu hak lain jadi elok. Pasal apa? Kita manusia dibuat daripada tanah. Kalau najis mughallazah, kena babi, kena anjing, kena samak dengan air tanah, berapa kali basuh? Sekali je. Daripada berapa kali? 7 basuhan. Sekali je basuh. 7 kali tak payah. 6 kali air. Sekali je cukup. Yang ni lah tanah-tanah yang nak tolong sucikan syirik dosa yang ada di Sungai Rusa. Ini cukup. Tapi sungguh-sungguh. Buat apa-apa sungguh-sungguh. Tak mau sekerak jalan. Sungguh-sungguh. Tuan-tuan nak Sungai Rusa ada ma'had tahfiz yang hebat, sungguh-sungguh buat dia, tolong dia, bantu dia. Tuan-tuan nak masjid tuan-tuan, orang kata jemaah dia hebat,
buat kuliah yang sungguh-sungguh. Jangan hanya buat kuliah dalam keadaan ustaz ada lapang tak? Mai pilah. Oi. Tak syok lah. Sungguh-sungguh. Sebab apa? Maaf Sebab manusia boleh tak hidup seorang-seorang? Saja tanya tuan-tuan. Boleh. Siapa kata tak boleh? Manusia boleh hidup seorang-seorang. Sebab itu kita boleh semayang seorang-seorang. Boleh. Tapi soalannya, Allah nak kita hidup berjemaah. Itu poin dia, boleh faham tak? Manusia boleh tak hidup seorang-seorang? Boleh, tak salah. Tapi Allah nak kita berjemaah. Bila nak berjemaah, kita ambil contoh mudah. Tak tahu dah sebut banyak kali ke belum dalam RTM. Rasa tak sebut boleh ikut. Dalam masjid ni, maaf dah, tuan-tuan ni semua duduk kan. Tadi sebelum mai mesti ada yang dah makan. Saya pun dah makan. Sebelum nak mai, ada 2-3 yang dah makan. Ada yang tak makan, jadi perut dia ada angin, betul? Tapi saya nak tanya soalan lah. Siapa yang duduk dalam ni sekarang ni yang berani kentut? Okey, tuan-tuan gelak, tuan-tuan kata, "Hei, tak maulah." Baik, saya tanya tuan-tuan, kentut berdosa ke? Tak berdosa. Habis tu pasal apa tak mau kentut? Tolonglah kentut. Tak, bukan maksud saya. Pasal apa rasa macam, tak mau. Pasal tak kena. Macam tu juga nak duduk dalam masyarakat. Apa dia? Jangan kira perut kita saja. Perut orang lain pun ada angin yang dia boleh lepas, yang dia tahan, dia tak lepas sebab dia nak jaga keadaan kuliah kita sekarang. Sama macam duduk dalam masyarakat. Jangan kira isi perut kita saja, marah kita saja, benci meluat kita saja. Orang lain pun ada. Orang lain tahan sebab nak bagi masyarakat elok. Nampak tak? Hak ni kita boleh belajar dalam masjid, dalam surau, banyak benda yang nak boleh perbetui akhlak kita cantik. Yang lagi kemah kalau baca kitab lah. Yang tu baguslah, Syama'il Muhammadiyah, kitab akhlak, apa itu Adabul Mufrad, kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, dia cerita adab satu-satu perangai. Macam mana orang main rumah suruh dipersilakan makan. Sunnah Nabi. Habaq kau orang ni jemput makan. Ingat tak orang tua-tua lu? Tu Piramli buat kan dalam dia. Anak nak apa? Kami nak kopi, makcik. Kan cerita Piramli kah? Dia jemput minum kopi, jemput makan. Itu sunnah. Buka kitab Al-Azkar. Dia ajak step by step. Kitab ni lah kena baca di sini. Ambil guru-guru, baca. Bagi dengar. Oh, lagu tu. Cara masuk masjid, kaki kanan. Bukan boleh merempiang masuk. Berapa ramai masuk masjid merempiang masuk. Ingat rumah kita, ni rumah Allah. Masuk kena kaki kanan, kena bagi salam, kena baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli Rabbi firli waftahli abwaab rahmatik. Kena baca doa. Masuk, duduk depan, bukan duduk belakang. Dia ada undang-undang dia. Maafkan saya, kalau rumah Allah kita boleh buat lebih kurang, takut nanti di luar sana kita nak orang kita apa, nak entang dengan siapa? Dia tak takut lah. Ni. Jadi saya ajak sekali lagi, jom, ada banyak benda yang kita boleh belajar, kita perkemah elok-elok. Bukan untuk seorang, untuk jemaah ramai-ramai kita Sungai Rusa bagi jadi elok. Sebab kalau jadi seorang buat dosa, kan dalam Quran abang, seorang buat dosa, Allah benci dengan dia, meluat, Allah akan turun bala satu Sungai Rusa kena, bukan dia seorang. Kan tu ayat Quran tu. Jom kita sama-sama merelok balik masyarakat kita. Hak mana yang tak kenal lama-lama tu, lepas buanglah, tak tolak buang, bagi jadi elok. Jom susun balik kuliah kita. Jom kita perelok cantik balik tempat kita. Orang perempuan mai mengaji lagi, orang lelaki mai mengaji lagi. Ada kelas waktu duha untuk orang perempuan hari-hari, untuk orang lelaki kuliah malam lepas Isyak mengaji lagi. Bagi mereka yang balik lewat malam, dia kena ada kelas dia juga. Sebab kalau tidak, dia tak mengaji ya. Dia kerja KFC dengan McDonald, dia kena tutup pukul 11 malam.
Mana dia nak main mengaji? Kita buat contohnya hari Rabu ke, hari Khamis ke, hari yang baca Yasin, kelas pengajian pukul 10 malam. Duduk mengaji sungguh-sungguh. Hak yang ada mengajilah. Hak hari lain orang lain mengaji. Pasal apa ni Sungai Rusa buat pukul 11 malam ni? Dah ada Korea kami kira ada sekurang-kurang 10 orang kerja McDonald. Depa ni tak ada main mengaji ni. Kami kena bagi kuliah kat depa. Allah, orang dengar orang, ui hebat dahsyat. Ha ni syok. Hak tu kita tak campur lagi nah berkaitan dengan nialah gejala telefon apa semua tak masuk lagi. Baru asas saja. Jom berhijrah, itu je. Bawa diri kita kepada cari rahmat. Nak cari rahmat ada 3 golongan. Dalam masa yang sama jangan tinggal rebut pahala. Sebab yang ni mata wang nak kena redeem semua dosa kita buat.